Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kapsul Ramadan kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan tajuk kelebihan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ialah ibadah khusus yang Allah telah berikan pada kita orang Islam, hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Antara kelebihan solat sunat tarawih ialah pengampunan untuk dosa-dosa yang lalu, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Mafhum hadis, barang sesiapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keikhlasan dan memohon keridaan daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, nescaya akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi rebutlah peluang dan rezeki yang telah Allah kurniakan pada kita untuk tahun ini. Jadikan amalan-amalan sunat dan juga terutamanya solat sunat tarawih ini untuk kita reset balik diri kita, sucikan hati, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semula. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.